Macam biasa tak Kalau kita nak batang. Apa dia? Video accident. Sebab bawa kereta sambil main telefon. Aduh. Mirul, ramai pemandu kat luar sana bawa kereta sambil main telefon. Diorang ingat diorang boleh kawal keadaan. Sebenarnya bila kita tengok telefon itulah, satulah kita tak boleh kawal sebenarnya. Sekelip mata dia boleh berubah. Betul, walaupun sekejap je tapi risiko dia terlalu besar. Banyak benda bahaya boleh berlaku waktu tu. Ni, tak ada mesej, tak ada notifikasi yang lebih penting berbanding keselamatan di atas jalan raya. Satu nyawa pun terlalu berharga untuk digadai. Betul. Kalau kita nampak pemandu lain bawa secara melulu atau berbahaya, kita tegur dengan cara yang baik. Korang. Keselamatan atas jalan raya tanggungjawab kita semua. Nyawa di tangan anda. Pilih untuk selamat, bukan sekadar untuk cepat sampai.